Kalau dah macam tu, kita pergi buat kemo, matikan kuman kanser. Balik rumah kita bagi makanan pada dia. Kita ternak pula kuman kanser tu. So kesudahannya apa? Kesudahannya ialah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitulah. Cumanya kanser ni dia akan merebak satu organ kepada satu organ. Kemudian yang last sekali dia akan serang hati dan kebiasaannya tak ada itu lah. Sampai masa lah. Tak ada satu pesakit. Dia mula tu satu je jenis kanser. Dia minum biasa, dia semua minum sekejap, lepas tu berhenti. Lepas tu pergi ke organ lain. Last sekali meninggal dalam minggu lepas dah. Dia meninggal. Sebab dah banyak dah. Organ dalaman tu dah rosak. Ibarat kereta lah. Dah ada rosak, kita biar. Benda tu rotor motor. Dia akan berjangkit satu ke satu. Last sekali, tersadai dekat karak highway. Itulah akibat dia je. Kita samakan kita ni, organ dalaman kita macam kereta lah lebih kurang. So, yang terbaiknya adalah kita take care kereta kita. Bunyi sikit dah pergi atas workshop dah. Bagi dia tak ada bunyi. Minum air, kangen pun samalah. Agak-agak dah terbaik, kita terus amalkan minum air. Kemudian, sekarang dia still buat rutin lagi, pergi check. Doktor kata, saya bagi masa you 2 tahun. Kalau sekiranya result ni cantik apa semua, baru saya declare you free cancer. Saya tanya dia, kenapa sampai 2 tahun? Inilah doktor buat duit ni kata. Sekali pergi buat test darah bukannya sikit. Mahal sebab very detail. Dia punya tu very detail kan tak? Sekali ni alhamdulillah dia rasa lebih selesa. Jadi makanan dia pun kebanyakan di rumah pun dah banyak dikeluarkan racun-racun. So alhamdulillah. Itulah salah satu pengungsian saya untuk tuan-tuan dan puan-puan semua. Kita doa lah semoga dia akan pulih 100%. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berpuasa dan selamat berhari raya. Terima kasih. Amin.